لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baru ni semua dah raya korban, banyak dah dikorbankan dah, kan? Jangan ada yang terkorban sudahlah, kan? Tapi itulah, kan? Cerita macam-macam cerita, insya-Allah lah, mudah-mudahan semua kita ambil iktibarlah, kan? Iktibar yang paling besar, kan? Kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, yang korbankan ialah seluruh kehidupan dia semata-mata untuk tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun namanya dia tu nabi, dia utusan, kan, utusan Allah, dia buat kerja, kan, dia kena buat kerja. Ulang-alik daripada Baitul Maqdis ke Mekah, kan, tinggalkan anak, isteri, kan, semata-mata untuk kerja, kan, tugasan dia. Nah, kalau istilah kita kerjalah, ini pergi kerja, kan, sangkut dalam jam, kena marah dengan bos, kan, biasalah, kan, ujung bulan gaji lambat keluar, mulalah bising, kan. Itu kerja, kan, kerja kita, kan. Kalau kita rasa kerja tu semata-mata kerja cari, kan, makan, dia jadi cari makan lah. Kalau kita cari rezeki, dia jadi rezeki lah. Kalau dia cari nafkah, dia cari nafkah lah. Kalau kita rasakan kerja kita itu tanggungjawab, amanah, dia jadi tanggungjawab, jadi amanah lah, kan? Jadi ikut niat kita, kan? Jadi Nabi Ibrahim ni memang itu tugasan dia, kan? Kena berdakwah, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Walaupun tak dibayar gaji, kan? Tak dibayar gaji, tak ada gaji. Kawan-kawan kita yang bertugas haji tahun ini, termasuklah menteri ke, timbalan menteri ke, siapalah semua kaki tangan tabung haji ke, kan, KKM, kan, Kementerian Kesihatan ke, yang jadi polis, jadi bomber, balik apa semua itulah, kan. Sampai ada tahun ni ada apa nama dia, tim apa, lipan bara kerja dia cari orang hilang, tu dia, kan.
Kerja tu saya dah buat dah dulu pun. Saya bertugas haji 2007, 8, 9, 10. Memang kalau musim haji ni, dan kita petugas ni kita paling risau, ustaz ada jemaah hilang. Memang pening kepala nak cari kat mana. Dulu mana zaman-zaman tu mana ada WhatsApp lagi. Handphone pun SMS lagi. Kan? Memang kalau sekarang share location. Tu kita datang. Kan? Makcik share location. Dia kata dia buat WhatsApp apa live pula. Dia buat live pula dah. Kan? Dulu tak ada. Dulu memang nak share location apa? Kan? Makcik kat mana? Makcik pun tak tahu makcik kat mana. Tu dia. Macam mana? Dia pun tak tahu dia kat mana. Macam mana kita nak cari dia? Itu kalau hilang di sekeliling Masjidil Haram ke, di Madinah ke, tak apalah. Ada travel lain nanti dia tengok. Ada gelang, ini jemaah sini. Nanti dia orang akan telefon lah. Ustaz, ni jemaah ustaz ni ada tinggal kat sini. So kita pergi ambil lah. Tu cerita tu. Tapi yang paling kita lagi serius suspend, kalau hilang dekat Mina, hilang dekat Musdalifah, hilang dekat Arafah, itu memang jenuh nak cari tu. Tu cerita tu kan. Tahun ni ada tim lipat bara kan, cari orang hilang. Takutnya dia yang hilang. Tu dia. Hilang tu dua maksud lah. Sama ada dia pergi cari, dia pun tak tahu ujung pangkal ke mana. Yang kedua dia hilang. Kerja cari orang tapi dia yang hilang. Sebab tak bertanggungjawab dan tak amanah. Itu masalah juga. Jadi yang bertugas haji tu kan, itu tanggungjawab dia, amanah dia, tapi bergaji. Ada yang satu hari 500 rial, ikut hari 500 rial. Tu dia 500 rial. Main rial tak main ringgit. Sebab sana pergi sana jadi rial. Satu hari 500 rial. Kerja dia 2 bulan setengah, bawa balik duit seguni. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Ni kita belajar kentalnya Nabi Ibrahim kan? Kena tinggalkan Siti Hajar. Siti Hajar pula ditinggalkan di Mekah kan? Tak ada duit, tak ada apa, tak ada belanja kan? Bayangkan anak baby kecil pula dah kan? Ni cerita dia. Jadi kita ambil iktibar, jangan kita seronok-seronok buat korban ke itu ke kan? Tapi bila ada sempena-sempena tu, bila datang raya haji tu, sempenanya maknanya kita ambil iktibar pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim, satu family. Nabi Ibrahim tu sendiri macam mana kental jiwa dia. Sampai dia ceritakan Nabi Ibrahim ni dia diperintahkan sunat khitan. Dia sunat sendiri. Tu dia. Ada sini macam-macam nak sunat sendiri. Bayangkan. Ni antara kisah dia. Nabi Ibrahim diperintahkan berkhitan. Dia khitan sendiri. Tak payah ceritalah macam mana cara dia. Tak payahlah kita nak gambar-gambarkan, tak payah. Kalau perintah tu macam itu, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia, perintah je lah. Kita tak payah nak gambar, tak payah nak bayang. Ni zaman sekarang ni mentang-mentang ada AI kita bayangkan syurga, kita gambarkan neraka, mana boleh. Kena ada batasan. Itu dia. Jangan ingat mentang-mentang dunia sekarang canggih, semua benda kau nak explore. Lepas tu kau duk bayang itulah syurga, itulah neraka. Kepala otak kau. Kan Nabi ada sebut syurga neraka ni, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara bi bali. Syurga neraka ni ialah benda yang kau tak pernah nampak. Ceritalah nikmat hebat macam mana dekat dunia ni pun tak sama. Dekat dunia tu cerita dunia lah. Kenapa kita nak bayangkan dunia tu itulah syurga? Kepala otak kau. Ni minta maaf, ada batasan sikit. Jangan semua benda kita nak suka-suka explore. Diperintahkan sembelih je lah. Nak macam mana? Jangan kita bayangkan tengah sembelih tu tiba-tiba berubah tu cerita lain. Kita pun tak ada ketika itu. Jangan membayangkan yang bukan-bukan, kecuali kita memang dapat sanad kisah cerita tu betul pada kita. Tu dia. Kita pula pandang nasib baik lah, sebab tu kita kena sembelih ke atas, jangan ke bawah. Tu dia. Bila nak tarik tu pisau tak load, tiba-tiba bila nak tolak ke bawah, dah tukar, dah jadi kibas. Kita duk pandai, duk bayang yang bukan-bukan. Benda tak ada, tak payah cerita. Benda tak ada, tak payah cerita. Itu perintah dia macam tu lah. Nabi Ibrahim tanya kepada anak dia, wahai Ismail, malam tadi ayah mimpi. Mimpi ni zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi-Nabi dulu. Bila mimpi tu mana wahyu. Bila mimpi tu maknanya perintah Allah, wahyu. Jadi sebab tu mimpi kita ni pun sekarang tak lagi. Kalau mimpi tu betul-betul, sebab ada 1/40 daripada kenabian.
Tu dia. Nak mimpi orang beriman. Mimpi kena cara dia. Betul lah. Kita sekarang ni duk bayangkan mimpi. Kita duk bayangkan, mimpi. Duk bayang mimpi. Duk bayang mimpi jumpa Nabi, kita pun duk bayang. Mana boleh. Mimpi tu kelepas. Mana kau tidur tu kau lepas. Tak ada, malam ni aku nak mimpi jumpa Cinderella. Tak ada. Bukan macam tu, malam ni aku mimpi nak jumpa. Tak ada. Mimpi tu mimpi. Tu dia. Kau nak tidur macam mana, kau nak baca 3 kul ke, 1 Quran ke, kau nak baca ke, 1 juzuk ke, apa semua, apa benda kau nak baca, lepas tu kau letak kepala, hilang. Itu masuk dalam tu mimpi lah. Ini kita duk plan nak mimpi apa malam ni, nak mimpi apa ni. Malam tadi tengok cerita tak habis, sambung nanti dalam mimpi. Tu dia. Tak ada. Ni kita membayangkan, banyak sangat membayangkan. Sedangkan ciri-ciri orang beriman itu terima. Orang beriman ni serah diri pada Tuhan, terima apa yang dia berikan kepada kita, baik ke buruk ke, bagus ke tak bagus ke, suka ke duka ke. Itu namanya mukmin. Serah diri, menerima, terima. So tak ada kita nak bayangkan, ya Allah, aku ni memanglah orang beriman. Tapi kalau boleh, kalau kau nak uji macam inilah, kepala otak kau tu dia. Ni masalah kita, tuan-tuan dan puan. Jadi dah zaman sekarang orang duk bayangkan syurga neraka. Benda tu tak betul. Pada dasar ilmunya pun tak betul. Iman kita rosak. Sebab tu kadang bagus orang dulu-dulu ni. Tak payah. Orang dulu-dulu walaupun tak pandai, mengaji tak tinggi, apa yang dia ajar ikut. Apa yang dia ajar ikut. Dah, apa masalah? Sebab itu salah satu ciri orang belajar. Orang belajar ni maknanya ikut je. Tak payah banyak cakap. Ini kita ikut mana yang kita nak buat. Mana kita tak nak buat, kita tak nak ikut. Soal kita tak mampu tu cerita lain. Tapi apa yang telah diajarkan kita kena faham. Itu cerita tu. Kita sekarang ni mencari hujah-hujah. Kadang bila kita belajar ni, kita mencari hujah yang tak boleh. Walhal berapa banyak hujah yang boleh ada. Hujah yang boleh tu berapa banyak ada. Kenapa tak nak buat? Kita ikut juga hujah yang tak boleh. Tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Walhal berapa banyak hujah yang boleh. Yang mendatangkan hujah yang boleh itu bukan orang bodoh macam kita. Memang orang alim. Dia memang betul belajar. Kita nak cari juga hujah yang tak boleh. Memang bodoh lah kita. Tu dia. So maknanya ambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim, anak dia Ismail. Bayangkan anak kita kecil, kita rasa macam hebat sangat. Hebat benda kalau bandingkan dengan Nabi Ismail tu. Bayangkan, memanglah anak kita bagus 10 tahun, baca Quran, solat. Alhamdulillah, syukur je lah. Jangan bangga sangat. Engkau belum diuji. Nanti bila budak tu besar 20 tahun, macam mana pula cerita dia? Sebab tu beza. Kalau kisah Nabi Musa dulu tu, Nabi Musa tu, zaman Nabi Musa tu banyak benda yang dikeshkan masih hidup. Itu yang bila Nabi Musa jalan dengan Nabi Haidir tu, tiba-tiba Nabi Haidir bunuh budak tu, pecahkan kapal semua tu kan. Dulu kisah Nabi-Nabi dulu ni maknanya ceritanya habis dekat situ. Sebab akhirat ni cerita lain. Kisah Nabi Khidir bunuh budak kecil tu, Nabi Musa di sini, kenapa kau bunuh budak tu? Sebab ni besar nanti budak ni akan derhaka kepada ibu ayah dia. Ni contoh. So yang mati satu bas tu kita tak tahu. Jadi janganlah sibuk nak berujar mati syahid. Kita tak tahu sebelum tu dia buat maksiat ke apa ke. Student pun satu, besok nak kelas, datang baliklah awal. Kita dah diajar dah, apa-apa benda pun jangan last minute. Jadi bila dah last minute ni, semua dia cakap, mudah-mudahan kita cepat sampai kan. Lepas tu salahkan terlepas, bawa laju lah. Itu satu hal lah, satu benda. Walau kita bukan tak tahu, eloklah lambat, janji selamat. Dia berjaya laju, kalau tak selamat. Tapi semua, kalau 40 orang dalam bas tu, kalau boleh semua nak sampai awal. Kalau boleh start bas, sampai dah. Itu dia. Itu masalah kita pula. Walhal kau dah tak tahu. Kau tak tahu ke musim hujan, musim cuti, jalan tu sendiri pun, gajah jalan tak sampai-sampai lagi. Kau nak jalan bas sampai. Macam mana? Jadi banyak benda kita kena ambil iktibar. Ambil pengajaran. Kita pun bukan nak hukum siapa-siapa, tapi ambil pengajaran. Lah. Jangan suka-suka sangat. Itu satu benda. Orang tua-tua kita kan ajar, jangan suka-suka. Jalan malam-malam. Malam-malam ni macam tadilah, memang malam tu bagus untuk kita berjalan. Sebab Nabi pun sunnahnya berjalan malam. Sebab malam ni maknanya jadi pendek.
Kau berjalan, kau duduk, kau tidur sampai-sampai siang. Itu maksud dia. Kalau siang ni kan nak kena berjaga manjang kan. Nak yang tidur tu memang tidur pun. Kan, new co-pilot tu memang tidur, pilot tu jegir tu. Jadi kalau memang kau nak bawa malam, driver beringatlah juga. Beringat, kenderaan tu pun nak kena tengok kan. Dah keluar macam-macam cerita. So ambil pengajaran lah. Apa yang kerajaan perlu buat, buat kan. Bayangkan, perlu buat, buat kan. Kata tender tu dah lulus dah, berjuta-juta projek kan, diluluskan, tapi tak buat-buat kerja lagi. Sebab saya pun dapat info juga daripada kementerian, banyak company-company, kontraktor-kontraktor ni dah dapat dah letter award dah dapat dah projek 10 juta, 30 juta, 100 juta, 50 juta, dah dapat letter award dah. Bulan 3 itu dah dapat dah, tapi sampai sekarang tak buat-buat kerja. Kenapa? Tak ada duit. Habis kau masuk tender tadi tu macam mana kau boleh dapat? Kau masuk tender boleh dapat, kau tunjuk kau ada biji lah, ada itulah, ada macam-macam. Bila dah award, sepatut buat kerja, tak buat kerja juga. Bila cek-cek tak ada duit. Macam mana ni? Nak tunggu duit semata-mata duit kerajaan, bayar bawa buat kerja, letih lah. Semua nak kena ambil iktibar pengajaran. Sebab tu Nabi sebut wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah dengan mati itu menjadi sebaik-baik pengajaran. Jadi kalau tak ambil pengajaran, tak ambil iktibar, tak tahulah, nanti ramai lagi mati ya. Mati kita selamba. Lembu bau-baunya ni baru dah mati dah, kena sembelih apa semua kan. Tu tak cerita orang yang kena tanduk dengan lembu lagi sampai tak mati kan. Jadi ambillah iktibar, ambil pengajaran. Kita pun sama-sama juga kan. Kita pun tak tahu mati kita macam mana, mati kita bila. Jadi sentiasa beringatlah kan? Sentiasa beringat. Kita beramal itu memang dah kena, beribadah tu memang dah wajib. Janganlah kita merasakan dengan amal ibadah kita mulia pula dah kan? Kita rasa macam kita dah mulia sangat. Oh Alhamdulillah, tiap-tiap hari pergi kerja jam, tapi hikmah dia aku boleh selawat banyak-banyak, kau tu boleh istighfar banyak-banyak. Kenapa hebat sangat ke selawat kau, istighfar kau tadi tu? Kau saja nak pujuk hati kau, walaupun kau sangkut jam tiap-tiap hari 2 jam. Oh tak apa, boleh selawat banyak-banyak, boleh istighfar banyak-banyak. So hebat sangat ke selawat dan istighfar kau? Dia bodek diri dia sendiri. Sebab tu kena belajar, kena ada guru. Kita ni jangan belajar syok sendiri. Kalau belajar syok sendiri, itu jadi dia itu jadi dia Tapi bila kita ada guru belajar, Nabi pun guru dia Jibril, malaikat Jibril para Nabi semua ada guru juga, bukan tak ada guru. Sahabat lagi lah. Jadi kita sekarang ni belajar seharian kita belajar dengan diri sendiri. Kononnya diri sendiri tu jadi guru, walhal sebenarnya tak ada benda pun. Tu jangan tertipu. Jadi sebab itu kita nak kena ada guru, nak kena ada pengajian, barulah kita boleh tahu amal kita tu lulus ke tak lulus. Kita sendiri boleh tahu. Kalau kita tak mengaji bab solat yang betul, macam pagi tadi ada kawan share, panjanglah pula tu panduan solat atas kerusi. Saya pun kadang sembahyang atas kerusi, tu dia. Duduk atas kerusi lah, bukan berdiri atas kerusi tu dia. Duduk atas kerusi. So ini benda yang baru. Memang kalau kita tengok perbahasan dalam bab fiqh pun, dulu-dulu ulama tak bahas cerita sembahyang duduk atas kerusi ni. Ceritanya dulu sembahyang berdiri, sembahyang duduk, sembahyang baring, sembahyang mata, hati, itu je. Itu dalam kitab. Tapi benda tu tak ada dipraktikalkan pun, tak ada cerita pun. Benda tu terpulang lah. Bila sampai pada orang-orang tertentu, engkau buatlah cara kau, Tapi maknanya kita kena ada trust dia, kita kena ada asal, dasar tu kita kena mengaji. Rukun sembahyang tu kita kena mengaji. Solat tu kena mengaji. Rukun 13 tu apa benda? Kena mengaji betul-betul. Ustaz tu kena tunjuk kat kita buat. Sampai tu kita buat benda tu, baru kita tahu. Jadi bila dah kita lalu situasi macam tu, kena pula kita sakit. Sakit mata ke, sakit telinga ke, sakit hidung ke, sakit mulut ke, sakit tangan ke, sakit kaki ke. So solat ke tak kena solat? So solat ketika itu terpulanglah pada orang. Jangan semua benda kau nak tanya kat orang. Saya pun tak baca habis 68 muka surat. Tak payahlah kata 68 muka surat. Buat berat handphone aku je. Itu dia. Tu je, bayangkan. Tapi pada dasarnya
Kalau kau faham 13 rukun tu, solat je lah pada dasarnya, kan? Tapi kalau dah dikeluarkan kaedah, tak semestinya kau follow juga. Ikut kau lah, ikut korang lah. Saya sekarang ni kadang pergi masjid surau, kadang kenapa saya sembahyang duduk ni, sebab mana nak jadi imam. Korang ni mentang-mentang nampak ustaz, semua nak jadi imam. Ustaz semua nak jadi imam. Imam tu imam lah. Aku datang nak jadi imam, aku jadi makmum lah. Jadi bila kau tengok aku sembahyang duduk, baru tahu, oh ustaz tak boleh. Walau sebenarnya saya pun tak layak jadi imam kat sini, sebab ini dah imam dia. Jangan mentang-mentang aku ustaz, oh ustaz jadi imam, jadi imam. Orang tak tahu latar belakang aku ni siapa pula, penyamun ke, penyangak ke, perogol pesiri ke, orang tak tahu. Tiba-tiba mentang-mentang ustaz, imam. Tak boleh. Imam yang dah dilantik dia, kita kena follow dia. Bermakna kalau saya nak jadi imam pun ibarat macam dia izinkan saya, ustaz gantikan saya ustaz. Saya sekali ustaz datang bersalah jadi imam. Itu adab dia. Jangan mentolak je. Sila Ibrahim sembahyang tak sah. Banyak lagi sebenarnya benda kadang kita tak faham. Sebab apa? Sebab kita tak mengaji. Jadi bila mengaji kita mudah. Ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Syama'il Muhammadiyah bab 15. Bab 15. Sifat baju perang Rasulullah. Kita tak adalah pun nak perang-perang, tapi paling tidak kita kena tahulah. Nabi memang dia ada pedang, dia ada lembing, dia ada panah. Ni kalau alat-alat perang lah. Jadi at least zaman sekarang ni kita kena ada parang lah dekat rumah, bukan nak mancung orang. Ni musim korban baru ni. Bila pergi majlis korban, lenggang kangkung je. Mana kau punya parang, mana kau punya kapak, mana kau punya pisau nak melapah tadi tu. Kena ada lah. At least kena ada lah. Bukan untuk bunuh-bunuh orang, bukan untuk gaduh. Jadi bila kita belajar tu, oh Nabi ada senjata, at least kat rumah kita ada senjata lah. Tengoklah kemahiran kita. Kalau kita menembak, pistol lah, apa masalah, simpanlah elok. Kalau kita memang mana lah. Kalau kita memang parang, kita memang ahli silat dan sebagainya, simpanlah senjata-senjata tu. Bukan untuk bergaduh pun. Jangan fikir untuk gaduh, ni mesti kaki gaduh, tak. Tu kena fikir. Sebab Nabi ada benda-benda tu, termasuk baju perang. Jangan punya sunnah punya pasal kita pun buat tempah baju perang. Masing-masing pergi tempah baju perang. Tidak macam itu. Kena faham lah. Nanti orang pandang kita apa hal. Baru mengaji sikit tentang baju perang Nabi, dah semua semangat pergi tempah. Tempah semua letak kat rumah. Nanti orang fikir apa, ini apa hal ni, dah sampai masa nak berjihad ke, dah jadi satu isu pula dah. Kena beringat. So maknanya kita baca, kita belajar untuk makluman kita. Jadi tak adalah kita ni bengap sangat nanti. Tak adalah bila Nabi ada baju perang. Nabi ada baju perang ke? Dahsyatnya Nabi ni, gaduh je. Kita fikir macam tu pula. Tak. Macam kita duk dengar Nabi kahwin lebih pada 4. Nabi isteri dia berapa? Ada pendapat kata 13, 11 kan. Kita kata, Nabi ramai bini dia, kuat seks sangat ke? Kita ke situ semua mikir, kan bodoh. Tak tengok ke isteri Nabi tu ada yang tua-tua pun. Tak lawa pun. Dah lah tua tak lawa. Kalau tua lawa boleh tahan lah. Macam Nur Malah Samsudin kan. Contoh kan. Tu cerita tu. Kebetulan lalu kat FYP pun jadi. Tu dia kan. Contoh dah lah tua tak lawa. Isteri Nabi. Itu macam mana tu cerita tu. Kita dah cakap Nabi kuat nafsu. Kepala otak kau orang. Itulah masalah kalau kita tak didik jiwa kita ni betul-betul. Kita ni ditipu dengan nafsu je. Kita ni kena tipu dengan nafsu je. Baru semayang tahajud lebih sikit, sudah best. Baru duk beramal selawat satu hari 3,000 sebab sangkut dalam jam, semacam dah best. Kena tipu je dengan nafsu ni sebab tak mengaji. Nafsu pun kata tak apa, cukup lah. Kau selawat cukup lah. Quran cerita lain lah. Kau pun bukan pandai baca Quran pun, biar orang lagi baca Quran. Kau at least selawat. Yang baca Quran tu belum tentu selawat. Dia ngajar kita pula. Okey lah tu. Ingat rasa hati. Tu dia, rasa hati. Benda kalau orang tak belajar, orang tak tahu. Jadi kita belajar, kita baca ni, at least kita tahu. Tak apalah kalau ada duit lebih pun nak pergi tengok muzium-muzium dekat Tok Kapi tu.
kan, ada separuh-separuh tempat tu disimpan, kan, Nabi punya kan, barang-barang tadi tu ada disimpan. Antaranya yang betul-betul sahih di itulah Museum Tok Kapi tu di Istanbul, kan, tu dia. So sifat baju perang kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu majaa fi sifati dar'i. Dar'i itu maknanya baju perisai tadi tu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id an Abdullah bin Sa'id al-Ashhaj menceritakan kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, daripada bapanya, daripada datuknya Abdullah bin Az-Zubair, daripada Zubair bin Awam, beliau berkata, Nabi SAW memakai 2 baju perang semasa perang Uhud. Baginda mahu memanjat sebuah batu besar namun tidak berdaya, maka baginda menyuruh Talha duduk di bawahnya dan Nabi SAW naik dengan memijak belakang Talha sehingga dapat berdiri di atas batu itu. Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Talha telah mewajibkan syurga untuk dirinya. Jadi cerita tentang Nabi yang pakai baju perang tadi itulah, perisai itu berat benda tu, tu yang bila Nabi nak panjat macam bukit kecil itu tak boleh sebab benda tu berat. Tapi sekarang teknologi dah macam-macam dah, benda ringan kan. Jadi terpaksa Talha tu jadi dia punya tempat pijak dia. Sebab tu dinamakan Talha telah mewajibkan syurga untuk dirinya. Maksudnya macam tadilah, sebab dia jadi galang ganti kepada Nabi tadi tu, dengan rela hati tadi tu untuk dipijak untuk naik bukit tadi tu. So ganjarannya syurga lah. Itu mudah kalau kita faham dalam agama ni kan. Kalau kita faham dalam agama ni, kadang banyak benda orang boleh cakap, tapi bila sampai satu ketika, sanggup tak? Kau sanggup tak? Contoh zaman Covid dulu, masa zaman Covid tu kan, yang boleh pergi masjid ni Tok Bilal je contoh, kena pula giliran kita, sanggup tak pergi? Contoh, katalah pergi tu mati, tak balik, orang duk fikir tu, ni kalau pergi mati tak balik. Tapi maknanya kalau memang itulah kau punya, kata orang apa, dipanggil macam mana nak cakap, kalaulah dengan benda yang macam itu, macam tadi semalam saya dengar ada satu kakak tu dan radio lah, dia nampak dah budak tu kena langgar dengan motor dengan kereta, tercampak dah, dia tengah mandu juga ni. Jadi dia tu sanggup bawa kereta tu, dia belok budak tadi tu, dia belok supaya kereta daripada depan tak langgar. Jadi cuba bayangkan, tengah dia belok tu kereta tu langgar dia macam mana? Ni. Jadi kita kadang duk fikir ni, kalau aku buat aku kena langgar pula, kalau aku buat aku langgar. So kakak ni dah tak cerita apa, dia pejam mata, sap dia blok terus. Langgar pun langgar lah, yang penting budak ni tak kena langgar dengan trailer dengan apa semua. Jadi ini masuk galang ganti tu, kita sanggup tak sampai ke tahap tu? Kadang tak apalah kau pergi dulu, aku nanti lah. Walhal mungkin itu saat yang kalau kita buat, matilah kita. Macam Talha tadi tu, saat dia sanggup Nabi bijak. Yelah Nabi, semua kalau boleh nak berebut, tapi bukan cerita pasal berebut, dan ceritanya bukanlah sebab Talha je yang ada kat situ, bukan, mungkin sahabat lain pun ada, tiba-tiba mungkin Nabi pilih Talha, ataupun Talha yang awal-awal letak kepala dia untuk dipijak untuk Nabi naik, kita tak tahu. Cumanya dalam situasi ni kita sanggup tak jadi galang ganti tadi tu? Itu maksud dia. Sebab kadang kita masih banyak berkira-kira, nantilah orang lain lah, apalah, apa semualah, contoh. Walau sebenarnya andai saat itu kita mati contoh, dalam keadaan kita nak nolong orang, kita nak korbankan untuk orang, mungkin itu yang Allah pandang tadi tu. Allah tak pandang solat kita, Allah tak pandang zikir kita, Allah tak pandang sedekah kita, mungkin Allah pandang itu. Sebab masa tu mungkin dalam banyak amal kita tu, mungkin kala itu yang paling ikhlas. Kala itu yang paling ikhlas. Yang dia bangun malam, dah biasa bangun malam, dah biasa bangun malam. Lebih-lebih kita tahu, bangun malam ni kalau tahajud nanti Allah bagi tu, Allah bagi ni. Nampak sangat dah balasan tadi tu, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni, Walhal yang dia belok kita tadi tu, dia tak fikir banyak dah, dia mati pun matilah.
Yang penting budak tadi tu jangan dilenyek oleh kereta. Bayangkan. Tengok-tengok tak mati. Contoh, menyesal aku tak mati. Tu dia. Tak boleh macam tu pula. Sebab tu kadang ikhlas tu memang tak boleh nak diukur, tak boleh nak diceritakan. Tapi kita yang melalui, kita tahu. Ada saat tu memang betul-betul tulus. Dia datang tu tulus betul daripada hati kita. Kita jamu orang makan ke, kita bagi sedekah kat orang ke, kita tolong orang tepi jalan ke. Ada kalanya benda tu betul-betul tulus, kita boleh rasa. Sama juga macam kita bangun tengah malam ke apa semua, ada kalanya memang betul-betul keheningan dia tu lain. Tu dia. Ada kala tu kita pun blank, tak ada benda kita nak berdoa, tapi bila kita angkat tangan tu keluar je bendanya. Kan? Itu maksud dia nak ceritakan tentang ukuran ikhlas tadi tu, yang siapa pun tak tahu. Ibarat hanya kau dengan Tuhan aja. Tu antara. Jadi sebab tu Nabi pun perakan ajarkan kepada kita, buat je lah. Nak ibadah ke, nak solat ke, nak baca Quran ke, nak bersedekah ke, nak apa, buat. Terus cerita banyak. Jangan cakap-cakap tak buat, cakap-cakap tak buat. Belajar macam-macam tapi apa pun tak buat. Buat je, sedekah sikit, RM2, RM5, RM10, jalan itu dia. Walaupun kena tipu lah macam-macam. Ada orang dah sedekah tak buat pun tak apalah. Itu urusan dia dengan Tuhan dah. Kita dah selesai bab kita dah. Jadi dalam perang Uhud, Rasulullah memakai 2 baju perang secara berlapis. Salah satunya ialah Zadul Fudul, dan satu lagi diperoleh daripada Bani Qainuqa. Semasa akhir peperangan, tentera Islam telah dikalahkan oleh tentera musyrikin. Baginda mengalami kecederaan dan tersebar khabar angin bahawa baginda telah wafat. Untuk menafikan berita tersebut, baginda hendak memanjat sebuah batu namun tidak mampu, mungkin kerana batu itu tinggi dan baju perangnya berat, atau kerana kecederaan yang menimpanya. Akhirnya seorang sahabat bernama Talhah membantu dan baginda memijak belakangnya sehingga mampu berdiri di atas batu tersebut. Atas jasa ini baginda menjamin syurga bagi Talhah, dan beliau salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Kita tahu kisah Uhud kan, peringkat awal Islam menang, tapi bila mana sahabat-sahabat tu, geng pemanah tadi tu, Nabi cakap jangan turun selagi belum habis, belum apa sangat, jangan turun. Dah nampak harta karun, harta ghanimah. Dia tak tahu Salman Al-Farisi masa tu yang kafir dah standby kat belakang tu, tentera berkuda dia. Kisah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Masa tu dia belum Islam lagi, dia jadi panglima tentera kafir. Dia pun datang dengan tentera berkuda dia. Tu ketika itu ramai sahabat-sahabat meninggal dunia, syahid lah. Ada yang mengatakan dalam 70, tapi sebenarnya ramai lagi lah. Sebab tu kalau kita pergi ke Uhud tu, medan Uhud tu ada kawasan kubur. Memang yang dalam tu dalam, tapi dekat luar-luar tepi-tepi tu pun kita tak tahu ada lagi di situ. Itu kisah Uhud. Peringkat pertama menang. Lepas tu bila dalam keadaan kucak-kacir tadi tu, sampai Nabi pun diserang. Nabi pun diserang. Tu yang kalau kita tengok cerita tu, Nabi kena lembing ke apa, sampai patah gigi, tembus pipi. Itu yang berdarah tu. Itu yang ketika itu kecoh lah cerita. Nabi dah wafat. Tapi kebetulan memang masa tu ada seorang sahabat, kalau tak silap namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni memang muka dia hampir-hampir muka Nabi. Tu dia, Mus'ab bin Umair. Muka dia hampir-hampir macam muka Nabi. Mus'ab kalau tak silap macam tu. Muka dia, wajah dia memang sebiji macam wajah Nabi. Jadi dia yang syahid. Dia syahid. Jadi orang ingat dia Rasulullah. Itu yang tersebar tu antaranya. Tapi memang Rasulullah pun kena juga kat belakang sana tu. Tu kisah dia. Cerita perangan Uhud, perang yang kedua dalam Islam. Kita tahu yang pertama tu Badar, yang kedua Uhud. Sebab memang peringkat awal Islam tu memang perang. Beza dengan sekarang. Di akhir zaman ni Islam didirikan dengan emas dan perak. Maknanya ada duit, ada harta, kita boleh kembangkan agama. Ini akhir zaman. Tapi awal-awal dulu semua dengan darah, dengan keringat, dengan peluh, nyawa. Tu cerita tu.
Jadi sebab tu kenapa bila kita baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi ada pedang, ada tombak, termasuklah baju perisai tadi tu. Sebab memang peringkat awal berperang tak sudah-sudah, berperang tak sudah-sudah. Jadi sebab itu kita ni tak boleh nak bangga, kan? Kita tak boleh nak bangga sebab Islam tu dah memang telah diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat, kan? Kita tak boleh nak bangga. Banyak mana pun duit yang kita infakkan untuk agama ni, kan? Macam semalam ada jumpa seorang, kan? Dia ni dulu nazir, kan? Baguslah sampai masjid di Melawati tak silap, Masjid Hidayah tu, sampai satu masa menjadi masjid nombor 1 dalam Selangor, kan? Tapi memang beliau ni orang korporat dulu, dia kerja orang besar lah dekat Risda kan, jadi dia mentadbir semua tu. Jadi ilmu pengurusan tu ada, networking tu pun ada, kan? Dia boleh buat masjid, mengurus masjid, baguslah, kan? Jadi dia pun dah bersara, so dia nak buat dia punya macam ni lah, pondok-pondok ala pondok lah dekat Temelung. Dia ada tanah, kebetulan ada 6 ekar macam lah. Jadi member-member dia ni, kenalan-kenalan dia, korporat-korporat ni semua berebut surau aku punya, surau aku punya. Walau surau tu nak buat surau dekat tapak tu 25 juta. Jadi 2-3 orang kawan ni berebut, aku punya, kan? Aku nak buat, kan? Itu zaman sekarang, betul. Memang Islam di akhir zaman ni dibangunkan dengan emas dan perak. Mana Nabi sebut di akhir zaman Islam dibangunkan dengan emas dan perak. So maknanya, kan? Memang nak kena harta. Jadi banyak harta, banyaklah boleh buat macam-macam. Itu cerita tu. Tapi di awal-awal dulu Islam dibangunkan dengan darah, dengan keringat, kan? Itu cerita tu, kan? Memang beza lah, kan? Kalau yang awal dulu tu, apa yang berlaku pada Nabi dan para sahabat diberikan kepada kita, habis lah. Sembelih lembu baru ni pun, kan? Terkiak-kian, itu baru darah lembu, belum darah kambing, belum darah ayam lagi, kan? Dah terkiak-kian, ini kan pula darah manusia. Macam mana, kan? Jadi sebab tu Nabi pun ada sebut, kan? Apa-apa yang diinfakkan oleh kamu di akhir zaman nanti, 1 juta ke 2 juta ke kita buat masjid dan sebagainya, sama sekali tidak boleh, kan, menandingi apa yang telah diinfakkan oleh sahabat-sahabatku, walaupun separuh cupak, kan? Cupak ni, kenapa istilah cupak? Cupak ni ibarat macam kita punya portion makan. Sekali makan 1 cupak, sekali makan 1 cupak, kan? 1 cupak. Dia bukan satu, kan? Satu yang kalau yang kita bayar fitrah baru ni, itu gantang, kan? Sekali bayar tu kan, yang kita bayar tu, itu gantang. Satu gantang bersamaan dengan 4 cupak. 4 cupak, kan? Tu dia. 1 cupak ni gantang 2.7 kilo. Jadi bila 4 cupak tadi tu, bagilah 600 lebih lah, maknanya dalam 680 gram macam itulah, kan? Ialah tak sampai sekilo lah, kan? Tak sampai sekilo, kan? Jadi para sahabat dulu katalah diinfakkan 1 cupak, jadi secupak beras, kan? Disedekahkan untuk agama ke, bagi miskin dan sebagainya, kan? Kita sekarang ni infakkan 1 juta, kan? 1 cupak tadi tu kalau ikutkan harga dia, kalau RM7 bagi 4, RM1 lebih lah. Kita ambil lah RM2, kan? RM2. Ni RM2 yang sahabat infakkan dulu banding dengan 2 juta yang kita infakkan sekarang, tak boleh. Kalau timbang tu, yang RM2 ni masih berat lagi. Sebab Nabi kata apa? Sebanyak mana pun yang kamu infakkan di akhir zaman untuk agama, sama sekali tak boleh mendandingi apa yang diinfakkan oleh sahabatku, kan? Walaupun separuh cupak. Bayangkan, yang 1 cupak tadi tu baru 600 gram lebih. Kalau kita nak RM kan, katalah RM2, kita ambil lah RM5. RM2 tu sikit sangat, ambil lah RM5. Kita duduk sekarang infak 2 juta. Dan RM5 yang sahabat infakkan dulu dengan 2 juta kita infakkan sekarang, yang kita punya dia tak boleh nak menandingi, kan? Sahabat punya infak dulu. Jadi sebab tu nak kena belajar ikhlas je lah, kan? Nak kena belajar ikhlas. Tu cerita tu, nak belajar ikhlas, belajar terima kasih. Yang kita boleh tahu infak ni sebab Nabi dan para sahabat dulu pun menginfakkan harta benda, termasuk nyawa sekali. Jadi kita nak kena belajar jugalah untuk menginfakkan, bukan harta benda saja, tapi bila dah sampai masanya, kalau perlu infakkan nyawa,
kan? Tu buatlah secara yang betul. Jangan semangat tak tentu pasal, kan? Dulu macam kisah-kisah dulu, kan? Macam ada orang nak sedekah, nak bagi dia punya hati, kan? Ada yang kisah, kan? Adik siapa dulu tu bululah, kan? Tu cerita tu, kan? Dia kawan saya tu, kan? Yang nak bagi hati dekat budak tu, kan? The Morgan tu, kan? Rupanya dulu masa dia kerja, dia kaki songklap duit syarikat, kan? Mungkin dia rasa dia bersalah kot, kan? Tapi duit syarikat tu cerita lain, kau kena pulangkan lah. Walaupun kau boleh infakkan kau punya hati, kan? Kau nak bagi hati kau dekat budak tu, tapi perbuatan tu, kan, yang kau salah dengan manusia tu kena selesaikan dulu, kan? Itu urusan dia lah, kan? Jadi Muhammad bin Abu Ubair menceritakan kepada kami, beliau berkata, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami daripada Yazid bin Kushaifah, daripada Sa'id bin Yazid, bahawasanya Rasulullah SAW memakai 2 baju perang semasa perang Uhud, dengan salah satunya melapisi yang satu lagi. Tu dia. Dulu punyalah. Zaman sekarang ni mungkin satu cukup, dah canggih, kan? Dulu cerita dia macam itulah. Yang kecil duduk kat dalam, yang besar duduk kat luar, kan? Tu jadi berat tu, besi, kan? Tu antara dia, kan? Jadi ini kisah apa dia, kan? Baju perang, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bab 16, topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami daripada Ibnu Syihab, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah dengan memakai topi perisai. Seseorang berkata kepadanya, Ibnu Khatal telah bergantung bersembunyi dalam kain kelambu Kaabah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bunuhlah dia, kan? Jadi ni kisah, kan, topi perang Nabi SAW. Anas bin Malik menceritakan bahawa Nabi SAW memasuki Mekah dengan memakai topi perisai, kan? Bentuk dia tu, kalau ada dekat mana-mana muzium ke, ada apa-apa ilustrasi tu, mungkin itulah gambaran. Kalau ada benda tu memang betul-betul lah, sebab besi, kan? Besi tahan lama, kan? Itu kisah Nabi SAW memakai topi perang ketika masuk Mekah. Ini kita peristiwa Futuh Mekah lah, kan? Peristiwa Futuh Mekah tu. Isa bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, beliau berkata, Malik bin Anas menceritakan kepada kami daripada Ibnu Syihab, daripada Anas bin Malik, bahawasanya Rasulullah SAW memasuki Mekah pada tahun pembukaannya dengan memakai topi perisai. Beliau berkata, apabila baginda telah menanggalkannya, seorang lelaki datang melaporkan kepada baginda, Ibnu Khatal bergantung pada kain kelambu Kaabah. Baginda pun bersabda, bunuhlah dia. Ibnu Syihab berkata, dan suatu riwayat sampai kepadaku bahawa pada hari itu Rasulullah SAW tidak berihram. Ini masuk yang Futuh Mekah tu, kan? Dah selesai peristiwa apa, kan? Haji Akbar apa semua tu dah selesai, apa semua tu, dan ini peristiwa yang paling last lah, kan? Nabi dengan para sahabat ramai-ramai tu, kan? Masa tu ibarat kalau ikutkan, kan, biasalah orang lama tak pernah pergi Mekah ni pakailah ihram. Tapi masa tu memang Nabi pergi tu bukan untuk haji dan umrah, kan? Memang untuk Futuh Mekah, kan? Peristiwa Fathul Mekah, kan? Itu yang bila dah selesai tu, Nabi pun sebelah hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyah. Itu yang bila dah Futuh Mekah tadi tu, maknanya Nabi dan para sahabat dah tawan Mekah kembali tadi tu, kan? Nabi kata hijrah dah habis lah, kan? Daripada Mekah Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum tu kan Nabi hijrah ke Habsyah, ada cerita-cerita lagi, kan? Tapi bila mana ke Mekah tu kembali ditawan oleh Nabi, dan Nabi pun ialah menjadikan tempat pusat pentadbiran antaranya. Jadi bagi Nabi kata, lepas ni kita dah tak ada hijrah-hijrah dah, kan? Tak perlulah nak hijrah mana-mana, sebab Mekah kita dah dapat balik dah. Senang cerita dia macam tu, kan? Tapi yang kita dituntut apa dia? Jihad, kan? Waniyah, kan? Jadi jihad tu kena sentiasa lah. Jadi gantikan hijrah tadi tu dengan jihad. Jihad hawa nafsu, jihad ekonomi, jihad apalah. Kalau memang perlu berperang, berperang lah. Itu maksud dia, kan? Itu dia maksudnya. Berperang ni bukan dengan siapa-siapa pun. Kadang contoh macam, kan, kita duduk kat rumah, penyamun datang rumah kita, itu jihad tu, kan? Itu dia jihad, nak, kan, melindungi ahli keluarga, nak melindungi harta nyawa kita,
Itulah kan contoh kan. Jadi maknanya itu kan, jadi budak-budak tu nak pergi mengaji kan pula lah, nak pergi UPSI pula, nak pergi balik mengaji. So mana jihad? Tu jihad lah tu kan, menuntut ilmu kan. Jadi nak menghilangkan kejahilan, tu jihad tu, kena lawan tu. Itu maksudnya hijrah dah tak ada, yang ada sekarang ni jihad. Jadi orang Islam istilah dulu dia rock, tiba-tiba dia berhijrah. Itu istilah zahir saja. Tapi sebenarnya kalau dia faham, dia berjihad lah tu melawan hawa nafsu dia. Nak berubah daripada lagi baik. Itu dia. Itu cerita tu. Jadi Nabi masuk ketika itu tidak berihram. Maknanya bukan untuk buat umrah, bukan untuk buat haji. Memang masuk tu purposely untuk mengambil kembali Mekah ketika itu. So kalau kita faham dekat sini, begitu juga kalau kita lah. Macam contohlah saya ni dah banyak ulang-alik ke Mekah apa semua kan. Jadi tak semestinya saya masuk Mekah kena buat haji, kena buat umrah, kena pakai ihram, tidak. Pergi bisnes, pergi makan-makan, pergi saja nak lepak-lepak, apa salahnya macam kita berjalan. Jadi tak perlulah pasang niat. Yang kita berihram, kena pakai ihram ni kalau kita pasang niat. Nak buat umrah, nak buat haji, itu dia contoh. Itu kena berihram lah. Tapi kalau tak pakai ihram pun macam tadi lah, bayar dam contoh kan. Baru ni ramai yang haji DIY kawan-kawan saya pun kena teruk lah. Itu dia. Itu je Saudi ni macam tu. Dia tak tangkap. Sekali dia tangkap, sekali dia buat, makan tak habis. Itu maksud dia. Itu kena beringat sajalah. Mungkin masa kita buat tu tak kena lah, tapi bila kena kan. So begitulah, mungkin dia kata tak apa, kita DIY lagi, haji DIY baru ni. So masuk tak pakai ihram kan. Niat lah, tapi nanti sampai dekat Mekah baru pakai ihram. So bayar dam pakaian RM60 kan. Sebab ialah kat border mana boleh pakai ihram. Nak zaman waktu-waktu yang memang visa-visa ni semua dah tutup kan. Jadi akhirnya dia masuk tak berihram, tapi dia berniat dekat mikot kan. So maknanya dia bayar dam pakaian kan. Nanti sampai Mekah dia boleh tukar ihram, dia nak selesaikan tawaf sa'i dia kan. Kemudian dia bayar dam RM60 kan. Tapi ceritanya tak ada lah. Dia masuk tu terus pasang. Sampai kat Jeddah tu terus pasang niat. Pasang niat. Kat terbang tu boleh pasang niat. Jadi kalau dia berniat, berihram dan berniat, selesai lah. Tak adalah kena dam. Jadi dia bila tak ada visa haji, tak ada visa umrah, dia pakai visa pelancong. Jadi sebab tu dia pakai macam biasa, tak apalah, selesai lah. Tapi rata-rata siapa yang masuk lewat baru ni pakai visa pelancong pula tak berani nak balik awal. Semua tunggu habis. Dia 3 bulan, visa pelancong ni boleh habis 3 bulan. Semua tak berani nak balik awal sebab kena tangkap dekat airport nanti. Jadi dia habiskan visa pelancong tu baru balik. So bila balik tu maknanya dah habis, memang kena balik lah. Siapa yang visa dia masih panjang lagi, nanti soal siasat dia banyak, silap bulan dia kena tangkap. Itu Al-Qisah dia. Daripada peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW memakai topi perisai di kepalanya. Kemudian dipakai pula serban berwarna hitam di atasnya. Nabi pakai perisai, Nabi pakai serban atas tu. Warna hitam. Warna hitam ni maknanya antaranya waktu perang lah. Waktu perang Nabi pakai warna merah, ni antaranya. Atau ketika masuk ke dalamnya. Di atasnya atau ketika masuk ke dalamnya. So maknanya kadang di dalam tu Nabi pakai, lepas tu topinya tu dekat atas. Baginda menakalkan topi perang kemudian memakai serban. Tu dia. Jadi bila kadang Nabi pakai kat luar topi perang tu, ataupun kadang Nabi bila dah tanggalkan dia punya topi perisai, topi perang tadi tu, Nabi pakai kembali serban dia. Baginda menakalkan topi perang kemudian memakai serban hitam. Baginda tidak masuk ke dalamnya dalam keadaan ihram. Masuk ke Mekah tadi itu tak pakai ihram. Kemudian ketika menanggalkan topi perisai, baginda diberitahu oleh seorang sahabat bernama Sa'id bin Hurais bahawa Ibnu Khatal sedang bergantung pada kain kelambu Kaabah. Lantas baginda memerintahkan agar dibunuh. Individu yang membunuhnya ialah Sa'id sendiri ataupun Abu Barzah al-Aslami. Jadi saya kurang pasti pula Ibnu Khatal ni ada tak kisah dia macam mana. Kalau terjumpa tadi tu boleh maklum lah. Mungkin antara asbabnya, mungkin dia ni munafik ke, dia kafir ke, dia lah yang
banyak berfitnah, banyak buat pasal dengan Islam, kan? Jadi memang masa Nabi Futuh Mekah tu boleh dikatakan tidak berlakunya pertumpahan darah, kecuali sedikit sangatlah. Jadi mungkin ini salah satu kisah dia lah. Ibnu Khattal ni siapa orang dia, kita pun tak pasti, sampai Nabi perintahkan dia bunuh dia, bunuh dia. So memang siapa sahabat yang buat tu, fadilatnya, ganjarannya besar sangat lah, sebab dia melaksanakan perintah Nabi, dan Nabi itu bukan daripada nafsu dia, jadi kisah Ibnu Khattal ni saya pun kurang maklum. Nanti kalau saya dapat info, itulah siapa dia. Yalah, nama-nama dia kan tak popular kan, yang bukan popular, Abu Lahab, Abu Jahal contoh kan. Tiba-tiba ada satu Abu Khattal pula, ni siapa ni contoh, kan? Sampai Nabi perintahkan untuk bunuh pula tu, kan? Jadi nanti kalau ada info kita kisahkan siapa dia ni. Dia ni mungkin adakah duri dalam daging ke, macam mana ke, kan? Yang banyak berpura-pura ke, ataupun memang kerja dia merosakkan apa ke, macam mana ke, kan? Ada dalam Google, kan? Ibnu Khattal yang sering menyanyikan lagu-lagu yang mengejek Rasul. Okey. Yalah, ngejek, buat fitnah, kan? Memang kata orang kaki bikin kecoh lah, bikin panas lah, kan? Jadi dah sampai masanya Nabi kata pergi bunuh dia, habis tu, kan? Walaupun dia sembunyi belakang kelambu Kaabah. Kalau kelambu Kaabah sekarang tak boleh sembunyi lah, kan? Macam mana nak sembunyi? Memang tak boleh kan. Jadi dia bersembunyi. Itu dia mencarilah, kononnya bila mana kan di kawasan Kaabah itu memang kawasan yang dilarang untuk bergaduh, kan? Bergaduh, berperang, berbunuh. Jadi dia ingat bila dia bersembunyi dekat Kaabah tu dia selamat lah, kan? Maknanya dia pun mencari perlindungan juga sampai sanggup, kan, bersembunyi di belakang kelambu Kaabah. Tapi macam tadilah, Nabi dan para sahabat bukan bodoh, tangkap dia pergi bunuh kat luar pun, sebab nak menjaga Kaabah tu memang kena jaga, tak boleh berlaku pertumpahan darah dan sebagainya, kan? Jadi bila ditangkap, dibunuh dekat tempat luar, kan? Namanya Ibnu Khattal. Itu ceritanya. Memang kaki buat hal lah, senang cerita dia, ngejek Nabi ke apa dan sebagainya. Jadi mungkin ceritanya pun panjang. Zaman Nabi 13 tahun berdakwah dekat Mekah pun mungkin dia dah buat hal banyak dah, kan? Tapi ketika itu kan Islam belum kuat, kan? Islam belum kuat, Nabi pun belum diperintahkan untuk berperang dan sebagainya, kan? Perintah perang tu bila Nabi dah keluar ke Madinah, kan? Tu nak tengok, kan, betapa Nabi itu tunduk patuh pada perintah Allah. Tapi bila dah sampai masanya Islam dah kuat, kena tunjukkan lah, kekuatan tu kena tunjukkan, kan? Walaupun peringkat awal Islam, masa, kan, Nabi dan para sahabat, kan, diserang, disakiti di Mekah, ketika itu ada sahabat-sahabat yang memang nak ni, Nabi kata jangan, kan? Sebab belum ada perintah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bab ke-17, serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abdul Rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami daripada Hamad bin Salamah. Sanad turutnya diriwayatkan melalui jalan lain, kan? Ada 2-3 sanad lagi. Dan Mahmud, kan, bin Ghailan menceritakan kepada kami, kan? Waqi' menceritakan kepada kami daripada Hamad bin Salamah daripada Abu Az-Zubair daripada Jabir, beliau berkata, Nabi SAW memasuki Mekah pada hari pembukaan kota Mekah dengan memakai serban berwarna hitam di kepala baginda, kan? Itu antaranya, kan? Tadi, kan, riwayat mengatakan Nabi masuk ke Mekah pakai topi perang, kan? Tapi ada juga riwayat mengatakan Nabi time masuk tu Nabi berserban hitam dulu, kan? Sahabat bernama Jabir menceritakan ketika masuk ke kota Mekah pada hari pembukaannya tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW memakai serban berwarna hitam, kan? Pakai serban warna hitam. Ibnu Abu Umair menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami daripada Musawir Al-Waraq, itu dia, daripada Ja'far bin Amr bin Huraith, daripada bapanya, beliau berkata, aku melihat serban berwarna hitam di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu pendapat yang mengatakan Nabi masuk ke Mekah berserban hitam.
Mahmud bin Ghailan bin Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, mereka berkata, Waqi' menceritakan kepada kami daripada Musawir Al-Waraq, daripada Ja'far bin Amr bin Huraith, daripada bapanya Nabi SAW berkhutbah di hadapan orang ramai dengan memakai serban berwarna hitam di kepala Nabi. Jadi serban hitam ni banyak ciri-ciri kepada perang lah, ibarat macam tu lah. Nabi kan kalau hari-hari biasa Nabi akan putih ataupun color-color yang Nabi suka lah. Jadi bila hitam ni maknanya perang. Syiah banyak pakai serban hitam sebab dia berperang dengan Sunni. Jadi kita ni kalau nak berserban berjubah contohlah, kena pandai lah guna color-color tadi tu pada waktu-waktu yang sesuai. Tu dia sebab hitam ni memang Nabi keluarkan perang, ketika perang. Jadi kalau kita berserban hitam ni masalah juga kau nak perang dengan siapa. Tu dia kan. Nanti orang, tapi tak apalah kalau memang kita suka kalau hitam tu cerita lain pula. Jangan kita mestikan pula nanti kau siapa mengaji dengan aku, belajar dengan aku serban hitam, jubah hitam. Pergi mana-mana hitam. Jadi color hitam tu color yang berkabung tu cerita lain. Tak ada pun peraturan kabung warna hitam. Macam ni baru ni macam zaman masa Pak Lah meninggal, baru dengan semua pakai hitam. Dah masa tu dah bersyarah pula. Adakah kita dituntut untuk pakai warna hitam bila ada berlaku kematian? Tak ada pun. Istilah berkabung tu memang ada. Edah tu berkabung lah antaranya tu kan. Tapi kena hitam ke tak? Tu dia. Kena hitam ke tak? Perempuan yang dalam edah kematian suami ke contoh, dia boleh pakai warna plain, putih saja ke, biru saja ke. Corak-corak tu yang tidak dituntut. Apatah lagi kalau bling-bling-bling tu lagilah tak dituntut. Jadi bermakna bukan hitam tu warna berkabung. Dan semua kena pakai, satu Malaysia kena pakai, tidak. Sebab benda tu memang tidak ada dalam perbahasan. Cumanya kalau nak buat tu jangan ikut siapa-siapa lah. Nak buat tu jangan ikut siapa-siapa. Sebab kalau kita ikut siapa-siapa ni, siapa yang ajarnya pula ni? Siapa yang mencetuskan benda tu? Kalau Syiah ke situ pula nanti, kalau Kristian ke situ pula nanti. Sebab memang dalam Islam tak ada warna berkabung ni. Kita berkabung sebab kematian siapa-siapa tu biasalah. Kita ialah benda tu nak diraikan, nak dihormatkan. Itu je. Nabi pun meraikan jenazah orang kafir. Lalu Nabi bangun. Contoh kenapa Nabi bangun? Sebab ialah kalau Allah pun meraikan dia sebab dia pilih agama selain pada agama Islam. Takkan aku tak boleh nak raikan dia. Contoh kan. Itu jawapan Nabi. So bermakna berkabung tu satu bab, tapi warna tu bukan dalam Islam. Jangan kita fikir pula, apa ni kalau ada siapa-siapa mati je baju hitam. Pergi kubur semua dah start hitam. Bahaya tuan-tuan. Jadi kena beringat. Sebab kita ni suka ikut kan, ikut trend. Yang bestnya kedai baju laku masa tu semua. Laku baju hitam. Tak pasal-pasal pun dia sewa ke dia beli ke cerita lain lah. Sebab benda tu tak ada. Memang tak ada. Jadi jangan. Sama juga macam zaman-zaman Arkam dulu. Semua kena hijau, serban hijau, jubah hijau kan. Tu dia. Sampai orang panggil kalau pergi dekat Chowkit tu, mau hijau abuya lah. Tu dia, hijau abuya. Tu dia. Habis yang penting Cina tu laku, apa masalah. Jadi benda tu tidak ada sebenarnya, tidak ada. Even dalam bab kita nak mengamal pakaian sunnah ni pun, siapa nak pakai putih, pakailah putih. Macam tadi kita dah cerita dah, putih tu memang pakaian yang sesuai untuk kita beramal, beribadah. Sebab kita ni kena ada pakaian juga, pakaian formal lah. Kalau tidak main belasah aja pergi masjid pakai t-shirt koyak rabak lah apa semua. Memang betul lah aurat tu lelaki pusat, dari atas pusat sampai ke bawah, betul. Tapi nak kena hormat lah. Jadi eloklah ada berpakaian yang kemas dan yang pakaian kemas yang sesuai untuk beramal, beribadah ni putih. Pergi solat, kita nak berzikir, putih lah. Tapi barang tadi tu mesti putih ke tak? Itu dia. Tidak. Sebab tu kan ada orang pergi Mekah ni banyak baju putih. Betul. Tak salah lah. Cuma nak kena jagalah putih. Dan nama pun putih. Betul tak? Lagilah nak kena jaga. Nak pergi tandas ke, nak pergi mana ke, tu naik bas ke, tu nak kena jaga lah. Tu yang ada saya punya sahabat baru ni, Ustaz Mio, keluar dekat TikTok. Tu dia. Kalau nak spare ihram untuk lelaki ni, bawa kain pelikat. Tu dia. Tetas kain tu, so maknanya
tak perlu pakai ihram putih tu pun, kan? Sebab lebih-lebih sekarang ni panas, Arafah, Mina tu panas kan. Jadi bolehlah pakai yang kain pelikat atas bawah tadi tu ala-ala ihram. Jadi sejuklah sikit, sebab kain ihram kan tebal, towel tu kan. Tu maksud dia. Tapi kalau nak pakai yang kain pelikat putih, boleh juga. Sebab tu jemaah India dia banyak pakai kain cotton putih tadi tu, dia tak pakai towel ihram kita tu kan. Jadi apa salahnya? Kena pandailah kita. Kita kena pandai. Kan? Itu maksud dia, benda tu bukan isu. Warna tu bukan isu, tapi maknanya betul lah warna putih tu untuk pakaian ibadah. Betul, tak salah. Kan? Itu maksud dia. Kan? Hadis ini menegaskan Rasulullah SAW memakai serban berwarna hitam ketika pembukaan kota Mekah, dan sahabat bernama Amr bin Huraiz melihat baginda sedang berkhutbah di hadapan orang ramai di atas mimbar di sisi Kaabah atau di kawasan tinggi di pintunya. Serban hitam tadi tu. So bermakna, ada pendapat mengatakan Nabi masuk Mekah pakai topi perang, dan di atasnya, di atas topi tu Nabi pakai serban hitam. Ada pendapat juga Nabi masuk Mekah pakai serban berkala hitam. Itu maksud dia. Okay. Harun bin Ishaq Al-Hamdani menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad Al-Madini menceritakan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Muhammad, daripada Ubaidullah bin Umar, daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, beliau berkata, apabila Nabi SAW memakai serban, baginda membiarkan ekor serbannya berada di atas, di antara kedua-dua bahunya. Nabi pakai serban, serban ni ada ekor. Kalau istilah serban, ada ekor lah. Ada ekor, so maknanya ekor tu Nabi lepaskan di antara kedua bahu. Nabi Nafi' berkata, Ibnu Umar turut melakukan perkara yang sama. Ibnu Umar ni maknanya anak Sayyidina Umar lah. Anak Sayyidina Umar ni, Ibnu Umar ni, Abdullah bin Umar ni, dia memang suka ikut apa yang Nabi buat. Itu yang cerita dia, kalau dia lalu kat satu tempat tu, tiba-tiba dia tunduk. Jadi orang lain tanya, kenapa Abdullah kau tunduk kat sini? Sebab dulu sini ada pokok, ada dahan. Jadi setiap kali Nabi lalu, Nabi akan tunduk bongkok bawah dahan tu. Sampai pokok tu dah tak ada, si Ibnu Umar tadi tu, Abdullah bin, dia buat juga, dia akan buat juga. Sebab apa? Sebab dia suka ikut apa yang Nabi buat. Kalau sebelum ni yang kita cerita Nabi buat apa tak ingat ni, ada yang satu tu pedang ke apa, apa yang Nabi buat dia buat juga. Yang sebelum ni ada kalau perasan. Jadi Ibnu Umar ni ada suka macam tu, diikut Nabi. Dia pun pakai serban macam Nabi juga. Ubaidullah berkata, aku melihat Al-Qasim bin Muhammad dan Salim juga melakukan perkara yang sama. Serban, ekor dilepaskan ke belakang. Jadi sebab itu yang sunnahnya macam itulah. Tapi ada style orang sekarang pakai serban, pakai serban tapi ekor belakang tu diselit kat belakang tu. Diselit, dia tak nak bagi terjuntai ke belakang lah. Jadi itu tak ada kena-mengena. Jadi kalau siapa-siapa buat benda tu, kena tanyalah, kenapa Syekh pakai serban ujung belakang tu selit kat belakang tu. Tanya dia lah, kena tanya dia. Maknanya saya terlupa ke, senang, sebab kalau panjang nanti terjuntai pergi mana-mana ke, tersangkut ke apa ke, contohlah. Tapi pada dasarnya kalau kita ada tengok orang pakai serban, tiba-tiba ekor belakang tu diselit, itu bukan sunnah. Sunnahnya dilepaskan ekor tu ke belakang. Itu segi sunnah lah. Maknanya tak perlulah nak bergaduh ke apa ke. Habis kalau pakai serban ekor dia coik je, nak macam mana, mungkin kain dia pendek. Maknanya jangan kita duk gaduh benda tu lah. Kadang kain tu terhad, kain tu terhad. Itu isu dia. Kain tu terhad. Jadi sebab sunnahnya serban tu kena ada ekor, jadi dilepaskan sikit lah. Itu je. Jadi bila kita tengok ustaz tu pakai, kita pun ikut macam ustaz tu pula, dah jadi satu benda. Jangan, benda ni dia bukan benda yang perlu dibahas. Sebab tu kadang dalam TikTok ada sibuk, jom siapa nak pakai serban bersanad ke tak bersanad ke, tak payahlah. Pakai serban tak sembahyang buat apa? Itu dia. Pakai serban tapi gaduh dengan orang, mulut laser, pakai serban sibuk pakai sanad, semua benda nak ni, tak payahlah. Nanti jadi balik zaman Baghdad tu, yang sebelum dimusnahkan oleh Mongol tu,
Masa tu umat Islam ketika itu, ulama-ulama ketika itu duk gaduh benda-benda kecil ni lah. Ekonomi tak dibangunkan, masyarakat tidak dididik, tonggang langgang. So semua duk bahas-bahas bab hukum ni, dosa, pahala, tak sah lah apa semua. Duk gaduh pasal hukum, gaduh. Tapi apa benda tak buat. Sampai ke satu tahap dia bergaduh tentang ni, ekor serban. Ekor serban ni satu ke dua, panjang ke pendek. Bayangkan, pakai serban yang betul ni start pada ekor dulu ke ataupun tengah dulu. Bergaduh pasal tu. Bergaduh pasal tu, masyarakat tak dididik. Tu, ekonomi tak dibangunkan. Jadi sebab tu sama-samalah beringat. Benda yang tak perlu dibahas, benda yang tak perlu nak ni, tak payah. Tak payah dah. Nak berserban, serban elok-elok. Jaga serban tu. Kemuliaan serban tu kena jaga tempat dia. Ini kau mana-mana pergi disco pun kau pakai serban. Nak berdakwah tu cerita lain. Dakwah ni macam-macam cara pula. Contoh kan. Contoh. Jadi kau letakkan benda tu bukan pada tempatnya, akhirnya boleh memalukan Islam itu sendiri. Orang pandang Islam tu macam-macam. Apabila Rasulullah SAW memakai serban, baginda akan melepaskan ekornya ke bahagian tengah belakang badan di antara kedua-dua bahu. Hal ini diikuti oleh Ibnu Umar dan lain-lain. Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami, beliau berkata, Abu Sulaiman Abdul Rahman bin Ghasil menceritakan kepada kami daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada orang ramai dengan memakai serban berwarna hitam di kepala baginda. Seorang sahabat Ibnu Abbas menceritakan semasa akhir hayat Rasulullah SAW, baginda sempat menyampaikan khutbah kepada orang ramai di Masjid Nabawi, Madinah. Ketika itu baginda memakai serban di atas pelapik kepala yang kelihatan berminyak disebabkan memakai minyak pada rambutnya. Itu dia. Jadi kalau apa tak diceritakan. Tapi yang dah confirm masa masuk Mekah, foto Mekah, ketika itu Nabi berserban hitam. So maknanya ada sempena-sempena untuk apa? Contoh itu memang itu nama perang. Perang tu maknanya kena pakai, ibarat kalau kena pakai color yang sesuai lah. Perang pakai warna putih. Itu kata orang mencemarkan warna tu pula dengan darah, dengan apa. Ini kalau masa saya di Mekah lah, masa saya bertugas, kalau musim korban baru ni, tukang-tukang sembelih tu, baju dia semua merah darah. Tu dia, merah darah. Memang bukan kena kejar lah, lembu tu kena kejar dengan dia orang. Sana lain, memang. So yang tukang sembelih tu, ini yang masa saya bertugas lah, tahun, saya ingat lagi tahun 2000 berapa, 8 ke 9 tu. Tabung haji travel, masa tu dia nak selesaikan korban tadi tu. Unta ada dalam 100 ekor, lembu 200 ekor, kambing 600 ekor. Buat hari tasyrik paling akhir. Hari tasyrik paling akhir tu semalam lah. Semalam. So maknanya kena settle sebelum asar. Start pada subuh tu. Sebab pada subuh tu dia ada dua geng, ada dua grup. Rasanya dalam satu grup tu 50 orang. Memang laju sakan gila lah. Habis tu sebelum asar tu, habis semua tu, 100 unta, 200 lembu, 600 kambing tu, semua habis. Tak sempat nak baca. Dia putus kepala. Tak apalah, kita dah pasang niat. Yang penting kita dah pasang niat dah. Menyebut tu satu kaedah je. Satu kaedah je. Memang ramai banyak. Baru ni ada orang tanya, Ustaz macam mana Ustaz? Kita orang ni ada kawan tu, seorang tu dia masuk korban, dia ambil bahagian korban. Kita tahu lembu tu bahagiannya 7. Tapi tak sebenarnya 7. Lembu ni kalau kita nak buat 2 pun 2 boleh. Suami isteri. So kita share separuh-separuh. Lembu katalah 5,000. Abang 2,500, saya 2,500. Maknanya 2 bahagian lah. Boleh je. Cuma maksimum tu 7 lah. Itu pun kadang ada separuh tu, orang kita ni yang satu bahagian tu pun nak bagi-bagi lagi. Tong-tong lagi, kita 800,500. So soal masing-masing RM50. RM50 maknanya ada 9 orang. Betul satu bahagian 9 orang. 9 betul? Tak, kalau 800 berapa? Kalau RM50, kalau RM100 dapat orang. So maknanya tu. Jadi satu bahagian tu pun dah lah tadi 7. Kalau lembu tu 7 bahagian. Kalau satu bahagian tu satu nama tak apa.
Ini yang satu bahagian ni pun pecah lagi. 9 orang, 10 orang. Dalam pening kepala nak letak nama siapa? Dia sebenarnya tak letak nama pun tak apa. Orang yang dah berkorban tadi tu niat je lah. Kita yang baca nama tadi tu, pengendali yang baca nama tu, tak baca pun tak apa. Dah memang dah niat kan, lembu ni siapa punya, dah dia dah. Memang dah, kita pun dah buat senarai dah. Lembu 1 ni orang dia, lembu 2 ni orang dia. Tak sempat baca pun tak apa. Ataupun jadi isu. Itu yang tadi satu bahagian 10 orang nak letak nama siapa, dah satu benda pula dah. Jadi sebenarnya tak letak nama pun tak apa. Yang korban tadi, yang berkorban tadi tu berniat je lah. Satu, ni ada masalah lagi pula. Dia kata dia ni masa masuk senarai nama 7 orang, satu bahagian tu 7 orang. Dia masa masuk nama, elok-elok booking nama Zali. Okey, orang pun letak Zali. Lepas tu dia hantar nama pula ikut IC. Ikut IC namanya Abdullah. Dah orang pengendali tu pening kepala. Yang ini ke yang ini? Nama yang mula-mula telefon tadi tu Zali ke ataupun nama yang betulnya Abdullah? Tak payah fikirlah, kau kendalikan, kau sembelih je. Sebab orang tu dah niatkan macam tu, jalan je. Ikut niat orang tu. Kita ni tukang sembelih. Lalas tak dibaca nama tu. Habis bila tak dibaca nama tu, dikeluarkan bahagian tu jadi makanan daging biasa. Nah, dia pandai lah. Kita ni dah pandai sangat pada orang. Walau sebenarnya kita ni kendalikan saja. Kita ni yang ngurus. So bila ngurus tu sebenarnya setiap lembu tu dah ada nama dah. Dah diniatkan ni siapa punya. So jalan je lah. Baca tu buat syarat je. Kadang tak sempat baca macam tak sempat. Dah putus dalam kepala. So tak jalan ke, tak jadi ke? Tak. Niat tu dah jalan. Kita ni tukang sembelih je. Kalau dekat Arab semua-semua tu, dia orang ni, yang Arab ni, dia saja nak melayan orang Melayu. Sebab ikut dia, sembelih je. Zam. Tanwir. Niat. Kita baru baca, dia dah potong. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tu. Pop, dah hilang dah kepala dah. Kalau ikut dia orang, memang tak ada kepo macam kita nak baca satu. Boleh baca satu-satunya kalau lembu tu seekor. Tu je. So dia sekarang ni lembu je 20 ekor, nak tunggu kau baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah lembu yang kami korbankan untuk sipolan-sipolan pun. Pisau tu siap kan, boleh tumpul balik dah pisau tu. Tak ada lah macam tu kan. Tapi itu nak maklumkan begitulah keadaan dia. Jadi kalau di Mekah tu musim korban ni, yang tukang sembelih tu memang kita tahu ini tukang sembelih. Bajunya merah, orangnya dah hitam. Yang tukang-tukang sembelih ni semua yang hitam-hitam tu memang geng-geng Habsyah, Afrika mana tinggi-tinggi kurus tu kan. Itu lembu tengok dia orang pun takut. Kita merah ni lembu kejar kan. Sana tak, lembu tengok dia bantah balik. Dia orang pula pergi kejar lembu tu, tarik kan. Tu cerita tu. Amai kan. Jadi warna tadi tu pada dasarnya bukanlah isu besar. Kan? Tapi kena maklum lah, kena tahu lah. Nabi pakai serban hitam, ada kala-kala dia, ada masa-masa dia. Antaranya masa perang. Jadi at least kita orang Islam ni, kita kena beringat jugalah. Jangan sewenang-wenangnya menggunakan kala tadi tu kalau bukan pada masanya. Jadi sebab tu antaranya lain, kalau kita lihat, kita ambil iktibar daripada golongan Syiah dan sebagainya, sebab memang ulama dia kadang 24 jam serbannya hitam. Sebab tadi dia sentiasa mengisytiharkan perang. Jadi kita tak nak macam itulah. Jadi kita ni pula yang jarang berserban. Jadi bila nak berserban tu, serbanlah elok-elok. Warna apa? Ialah kita berserban ni untuk solat. Warna yang sesuai, warna putih lah. Carilah serban warna putih, walaupun ada jalur-jalur ke, ada corak-corak ke, tak ada isunya. Benda tu bukan isu. Bukan perkara-perkara yang remeh tadi tu nak dibesar-besarkan. Itu je. Jadi kena beringatlah, ada benda besar lagi yang kita nak kena ambil berat. Ada benda besar lagi yang kita nak kena ambil berat. Contoh macam isu ada pelajar opsi baru ni yang meninggal, yang kita pun kata beruntunglah ada satu budak tu, sampai nama dia yang hafiz Quran 30 juzuk. Masa meninggal tu Quran dia tengah peluk. Tak payah bahas lah. Tak payah bahas. Maknanya memang kalau baik-baiklah selesai. Yang kita nak kena bahas ni, kenapa boleh jadi macam ni, apa kecuaian dia.
syarikat ni apa masalahnya, pilih bas tu macam mana, bas tu betul ke tak betul, apa semua. Jadi kan, itu benda yang perlu diambil iktibar dan diuruskan elok-elok, kan. Tentang anak-anak tadi tu mudah-mudahan lah selesai, kan. Itu hak ataupun rezeki masing-masing, kan, rezeki masing-masing, kan. Kita tak tahu saat. Yelah, yang selamat pun tengok lebam-lebam, yang selamat tu pun macam mana, lebam-lebam masuk hospital, kan. Jadi yang tak selamat, yang meninggal kat situ terus tu, tak tahulah macam mana keadaan dan rupa dia, kan. Jadi mungkin jasadnya tak ada apa-apa, alhamdulillah, sebab Allah jaga, kan. Pendarahan tak ada, sebab kalau ada benda-benda tu Allah lagi lah. Bayangkan di rider tu tersodok dekat bas tu macam mana, kan. Orang tengah tidur pula, sedor-sedor je macam tadi, sedor-sedor je marah buka dah tu dia, kan. Tu jangan dibahas dah, biarlah selesai, kan. Orang kita ni semua kadang semua benda nak di kan, bahas. Awal hal ada benda besar lagi yang perlu dibahas, kan. Jadi yang kerajaan perlu buat sesuatu, apa-apalah, kementerian dan sebagainya, siapa-siapa pun, kita yang selaku mak ayah ni pun kena ingat-ingatkan anak-anak kita kalau travel ni, kan. Itu kadang jangan, yelah, ibarat malam dan siang itu tak ada isu, tapi macam tadilah, berjalan malam nak kejar besok kelas, kan. Benda tu dah ada benda yang Islam pun sebenarnya tak suka benda-benda macam tu, kan. Jadi balik siang lah, kan. Akak jalan siang lah kak, sampai sana nanti masih awal petang, boleh sempat ambil teksi masuk ke kampus contoh, kan. Tapi itulah kadang orang kita ni dah semua benda nak macam tu, kan. Macam mana? Jadi benda yang perlu diingatkan. Kadang bukan apa, orang zaman sekarang ni dia tak fikir semua benda tu, kan. Tapi mak ayah tu pun kadang sekali kena ingatkan lah, supaya benda tu jadi rule, jadi undang-undang, kan. Kalau nak balik ke, nak travel ke, jalan siang, kan. Satu hari awal contoh, jangan last minute, kan. Tu jangan, kan. Contoh kadang ada anak-anak kita last minute naik motor juga Kedah malam-malam buta. Selamat, kalau selamat alhamdulillah, selamat lah. Kalau tengah-tengah terjalan tu jadi apa-apa, contoh, kan, dah nak balik raya punya pasal juga, kan, tiket dah habis, dalam motor kapcai tu dia, kan. Kalau KL Tanjung Malim tak apa lagi, ya. Ni KL kan, Perlis sana tu, naik motor kapcai, jangan cek pasal lah, kan. Jadi tiket bas ada, kereta api ada, habis kalau duit banyak pun naik kapal terbang, cerita dia macam tu lah, kan. Jadi ikut kesesuaian, jangan semua benda kita nak bodoh. Jadi bila dah jadi macam-macam ni, macam-macam tadilah, alhamdulillah lah, kita ni orang Islam, syukur banyak-banyak, kan. Tak adalah, kan, meraung bukan-bukan, tak adalah nak menuding siapa-siapa, kan. Tapi siapa yang perlu dijadikan iktibar pengajaran, kenalah, kan. Itu yang kadang kita kena sama-sama renung muhasabah, kan. Pemimpin ke siapa pun, muhasabah lah banyak-banyak, kan. Benda tak jadi tak apa, tapi kalau benda jadi, kan. Jadi sebab tu berusahalah untuk sama-sama jadi, kan, siapa ibu ayah, kan, yang benar beriman, kan, pemimpin masyarakat. Allah, yang kita tak tahu di kalangan kita ni ada seorang dua yang benar-benar beriman, tak payah ramai sebenarnya. Kalau ramai itu lagi masya-Allah, kan. Allah sebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah semua penduduk langit, kan, bumi ni beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan rahmat daripada langit, Allah keluarkan, kan, barakah daripada bumi, kan. Itu dia contoh, insya-Allah selamat semua, kematian tak ada, kesusahan tak ada, banjir tak ada, kan, tanaman, kan, tak menjadi tak ada, semua barakah, semua rahmah. Tapi syaratnya beriman lah, kan. Jadi kalau semua penduduk dunia ni beriman dan bertakwa pada Allah, apa jadi, kan. Memang aman lah. Jadi untuk keluarga kita jadilah ibu ayah yang beriman. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita selamat, kan? Siapa-siapa lah. Jadi kalau semua menitik beratkan benda-benda macam ni, insya-Allah lah, kan. InsyaAllah lah, kan. Ya kak. Wallahu a'lam, so saya tak pastilah. Kita pun nak agih-agihkan dia punya sikit, kita pun tak tahu. Jadi benda tu boleh je ditanamkan sekali. Bila dah di masing-masing tu dah ditanam,
So daging-daging tadi tu boleh dibungkus, boleh dibungkus. Masuk dalam satu yang sahaja lah. Tapi dia masing-masing tu kan. Sebab dia kata bila dah air tu dia ada aktiviti yang tidak ditutup. Dia satu sama ada ditanam ataupun benda tu kalau boleh dilupuskan lah. Tapi ikut kaedah yang betul lah. Cumanya kita orang Islam ni lebih dituntut untuk ditanam lah. Tu dia. So maknanya boleh je ditanam kemudian kat mana-mana pun tak apa. Tapi macam tadilah sebab dia jasad manusia. Kalau jasad maksudnya maknanya macam tadilah kena tanam dekat tempat yang selamat. Kalau tubuh badan binatang tu cerita lain. Tak ada 3 kaki gali pun cukup lah. Kalau manusia ni dia ibarat macam tadilah, tempat yang selamat supaya tidak macam tadilah, tak dikerjakan oleh anjing kan. Tu antaranya Yalah, Allah alam tu cerita. Saya masa kebumikan rumah tu pun masa tu kan kepala tu dioperate. Masa tu dah mandi siap lah apa semua. Teringat dia punya kepala tu, tengkorak tu ada simpan lagi dekat. Jadi saya pergi lagi ke hospital tu minta benda tu. Saya ambil, basuh, mandi kat. Yelah, ibarat macam mandi kan. Lepas tu masukkan sekali dalam dia punya kafan lah. Tu tak apa satu. Macam tadi kan banyak. Orang pun 15 orang. So kita pun tak tahu siapa punya kan. Jadi itu kalau ikut pada dasarnya boleh je dikumpulkan, lepas tu tanam je lah sebaik-baiknya. Itu je. Tak perlu pun nak disembayangkan apa semua, tak perlu dah. Sebab jasad asal tu dah solatkan pun dah, alhamdulillah. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah selagi hidup, selagi itulah kita menuntut ilmu, selagi itulah kita beramal, selagi itulah kita berbakti dan sama-samalah kita berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, redha Tuhan ni dengan kita belajar makin ikhlas lah. Makin ikhlas. Buat apa pun, walaupun perkara itu perkara yang biasa kita buat, mengurus keluarga, masak, penguruskan anak, suami dan sebagainya, belajar ikhlas lagi, belajar ikhlas. Sebab itu kerja yang tiap-tiap hari kita buat. Jadi kalau tak adanya belajar ikhlas tu, rugi sangatlah. Mungkin itu cara untuk kita belajar ikhlas. Walaupun benda yang tiap-tiap hari kita buat, basuh baju, ngemas, gosok lah, macam-macam dan sebagainya. Tapi itulah proses sebenarnya untuk benar-benar belajar ikhlas. Memanglah bila salah satu tak ada tu, nanti salah satu fikir dia dah kehilangan. Suami meninggal ke, isteri meninggal ke, yang suami fikir tak ada orang masak untuk dia, contoh kan. Jadi bila kehilangan tu, itu maknanya ada harga dia. Tapi sementara belum hilang tu, sementara tengah ada tu, yang harga kita boleh belajar tadi tu ikhlas lah. Harga keikhlasan. Kita khidmat kepada suami isteri, kepada anak, kepada keluarga kan. Mudah-mudahan di situ ada pandangan daripada Tuhan. Mungkin Tuhan tak tengok solat kita. Tiap-tiap hari kau solat, apa pun nak tengok. Tentu kan. Solat kau pun dah diajar dah. Solat tu untuk aku lillahi ta'ala. Takkan aku nak tengok kau lagi. Jadi Tuhan tak tengok dah mungkin solat kita lah. Tuhan tak tengok dah ibadah kita tu. Tapi Tuhan duk tengok, duk jeling-jeling si PA, si Minah ni buat apa ni. Bila jauh belakang suami dia ngumpat suami tak, dia ngutuk suami tak. Bila ada orang sebut nama suami dia tambah-tambah lagi tak. Contoh jadi rupanya dia jaga suami dia, jaga marah suami dia, walaupun dia tahu suami dia lemah, memang perangai macam-macam. Tapi bila orang duk cakap, jangan. Contoh bila anak-anak cakap, jangan, itu ayah kamu tu, kamu tak tahu ayah. Tengok, walaupun dia sendiri kalau boleh aku pun nak ngutuk suami aku ni tapi dia tahan hati dia, dia tahan jiwa dia. Mudah-mudahan dekat situ lah. Tu dia cerita macam kisah siapa, Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah ke apa kalau tak silap. Dia tahan kemarahan dia tu sampai terbakar rumput tu. Hampir terbakar rumput tu. Dia tahan tu. Saya pun lupa siapa, Siti Fatimah ke Sayyidina Ali. Ada kisah dia tu. Ada kisah dia tu. Hampir rumput yang dia pegang ke, dia pijak tu, terbakar. Dia menahan tadi tu. Marah tentang marah. Jadi begitulah. Memang kita pun kadang ada kalanya kita bengang pada isteri kita, kita bengang pada suami kita. Tapi bila kita boleh tahan, mungkin kat situ ada harga dia. Itu dia. Orang tak tengok hilang pergi solat. Orang tak tengok benda tu, solat lah. Silap bulan solat kita tu kalau tak betul, kau rugi buat masa.
Pergi kau duduk ke tepi suami kau ni, peluklah suami kau ni walaupun tak ada apa-apa pun. Daripada kau hilang, tiba-tiba tahajud, suami ni tahajud, pergi tahajud kan. Tu kadang orang kita zaman sekarang dia terlupa nak minta izin, nak minta izin puasa sunat, kadang terlupa kan. Yelah, dah biasa kan. So walhal itu semua ada nilai harga tu kan. Wallahu a'lam bisawab. Sekadar itu saja, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya. Sila. Yang ni saya dengar mengenai Syiah lah kan. Dia memang dia ibadat dia kepada Allah kan. Ya. Tetapi dia sebab dia tidak mengiktirafkan Aisyah dan sahabat Nabi. Ya. Kan? Termasuk Rasulullah juga. Dia pun tak iktiraf. Jadi hukumnya sangat amal ibadat. Dia ulama sepakat mengatakan Syiah ni dia sesat. Tapi ada juga ulama yang mengisytiharkan Syiah ni dah kafir. Tu dia. Jadi sebab tu ada perbahasan. Sebab tu macam sembelihan dia kita boleh makan lagi, kedai makan dia kita boleh masuk lagi, contoh kan. Sebab dia masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Ali. Dia tambah. Dia tambah, tapi yang dua tu masih ada. Ya, jadi sebab tu kenapa diisytiharkan Syiah ni ke majoriti menghukum Syiah sesat. Tapi ada yang segelintir dah menghukum Syiah ni kafir. Dia ialah kalau dah sesat, istilah sesat. Tapi dia masih beriman kepada Allah. Itu dah cerita lain. Iman dia pun iman tambahan. Dia lebih beriman pada Ali. Sebab tu ada Syiah yang menganggap Ali itu Tuhan. Syiah Alawiyah dekat Syria. Syiah ni kalau dekat Iran dia namakan Syiah Imamiyah. Dia menganggap Ali itu sepatutnya jadi Nabi. Kalau dekat Syria, Syiah Alawiyah, dia menganggap Ali itu Tuhan. Jadi tak apa, tak usah fikir, tak apa, jangan jadi Syiah, sudah itu je kan? Sebab kat Malaysia pun sedang berkembang. Syiah di Malaysia sedang berkembang, pusatnya dekat Gombak kan? Tak jauh dekat sini, Gombak, seberang je kan? Dia macam ni, dia kalau sesat, dia bukan kita biarkan, kita buat. Memang Jabatan Agama pun buat macam-macam, itu je. Mana yang perlu dididik balik apa semua bla bla, terpaksa buat. Memang dia itu je lah. Nak macam mana? Peminat ada, dan orang nak buat tu ada. Lepas tu kat Malaysia ni dia punya pemimpin-pemimpin Syiah dia semua orang tinggi-tinggi, orang besar-besar dan orang pandai-pandai. Sebahagiannya adalah pensyarah-pensyarah universiti. Tu cerita tu. Itu je. Dan dia pun dia bagus lagi Qadiani. Bukan saya nak kata Qadiani itu bagus. Qadiani declare bukan Islam. Qadiani dia dah declare bukan Islam. Dia bukan ajaran sesat. Qadiani memang kafir dah terus. Jadi bila dia kafir, Jabatan Agama tak boleh tindak atas dia. Macam Malaysia lah. Mana Jabatan Agama kacau Cina yang kafir? Jadi Qadiani dia terus declare kafir. Tapi dia orang pakai tu. Tu nasib lah. Makanya dia kalau restoran tak kena makan. Tu kena pandai lah. Kita mana tahu. Tu saya, sebab tu jangan main berhenti je. Jangan main ikut viral-viral makan. Nak makan-makan. Kena jaga lah. Sebelihan dia pun kita dah tahu. Dan kalau dia kafir memang tak boleh. Walaupun dia sebut, orang kafir ni walaupun dia sebut bismillah. Katalah orang berniaga ayam dekat pasar Tani tu, kedai tu orang Islam, sebelah ni orang kafir. Yang Islam sebut bismillah, dia pun bismillah. Tak sah, sembelihan dia tak sah sebab dia kafir. Walaupun dia baca bismillah. Yang kena baca bismillah ni orang Islam. Tu cerita tu kan. Baca kan? Jadi maknanya orang kafir ni memang tak boleh. Kalau orang sesat tapi dia masih pegang tadi dua, pada dasarnya boleh. Dan dia pun baca bismillah, jalan. Sebab dia masih ni. Cuma ikut macam tadi lah. Sebab kalau barang ni bukan barang yang perlu kita fikir, tak payah fikir lah. Baik kita jaga agama kita je elok kan? Jangan daripada kan? Sebab kalau nak bahas Syiah ni ada 12 kan? Syiah yang betul-betul mirip dengan Sunni, Syiah Zaidiyah je.
Syiah Zaidiyah dekat Iran, dekat Yaman. Itu je. Dia cuma perbahasan dekat Zaid tadi tu. Zaid tu kan yang menantu Nabi ke ipar Nabi gitu, saya lupa tu lah. Dekat situ je dia bezanya sikit je kan. Tapi bab lain, yang lain tu memang dah ubah. Nabi Ali tu sepatutnya jadi Nabi kan, tapi Jibril salah sampaikan wahyu pada Muhammad, sepatutnya kena sampaikan pada Ali. Dia macam-macam benda mereka-reka kan. Tu dia. So kalau terjumpa ataupun pergi dekat kawasan-kawasan tadi tu, beringat je lah kan. Contoh macam belah Batu Cave, Selayang, Gombak, kat situ ada Qadiani, kat situ ada Syiah. Beringat je lah. Beringat sajalah. Dulu pun ada orang cakap kata nasi lemak dekat Tangling tu pun katanya Qadiani punya kan. Saya tak tahulah, ini orang duk cakap lah. Tapi dah, kau nak makan je lah. Saya pun makan kat situ juga kan. Cerita tu kan. Ada orang duk cakap kan, kita pun tak ujung pangkal kan. Jadi zaman sekarang ni zaman yang kita mudah nak sahkan pula. Kalau dulu mungkin sumber tu satu, kita tak tahu, orang dah cakap okey. Tapi zaman sekarang semua benda kan, kokok orang yang dulu berniaga pun dah tak ada dah. Yang tak Tangling tu apa semua kita pun tak tahu. Jadi jangan kita duk hukum benda tu, siapa jual situ tak boleh Tangling semua nak kan. Walaupun jual tu mungkin makcik kita, dia berniaga kat Tangling nak macam mana. Kita pun kata makcik pergi Makkah baru ni, makcik pergi Makkah, makcik Qadiani ke? Dah pening kepala dah. Orang dah kata Qadiani nasi lemak kat Tangling tu Qadiani. So kena usul biasa lah. Benda yang kita boleh usul biasa, kita usul biasa kan. Benda yang kita perlu jaga tu je. Kalau jalan kawasan-kawasan tadi tu, kau awak nak makan kan, pergilah kat Pak Tam tu dia, habis cerita tu kan. Dekat Bandar Baru Selayang tu, Pak Tam tu dia tu ada situ kan. Kau makan je lah situ, tak payah cerita banyak. Yang kau pergi cari selit-selit dekat Laksamana, dekat dekat Sungai Tua belakang tu, tah kedai apa kau masuk, lepas tu kau tanya Qadiani ke ni, Qadiani ke ni kan. Jadi jangan cari pasal lah kan. So itu saja, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, nanti Allah akan bantu kita, Allah akan guide kita kan, Allah akan pimpin kita untuk selamat berjaya dunia dan juga di akhirat. Aqulu qala za wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.